Selalunya mereka yang menunggu harga emas rendah akhirnya terpaksa beli pada harga yang lebih tinggi. Sebab tak ada siapa tahu sebenarnya bila harga emas tu paling rendah, melainkan harga emas tu dah jadi sejarah. Penyimpan emas yang bijak faham bahawa untuk berjaya dalam simpanan emas, mereka hanya perlu konsisten menyimpan dan fokus pada penambahan gram emas. Kerana mereka faham bahawa harga emas ni semestinya akan naik berdasarkan sejarah kenaikan harga emas 20 tahun yang lalu, iaitu sekitar 10% setahun. Jadi, buat anda yang masih bertangguh untuk simpan untuk menunggu harga emas rendah, anda dalam kerugian masa kerana harga emas semestinya tidak akan menunggu anda. Dan kemungkinan duit yang anda rancang untuk simpan dalam bentuk emas sudah habis digunakan atau anda terpaksa beli emas dengan harga yang lebih mahal. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link di bio Diana dan isi form dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.